Hai semua, hari ni jom kita buat puding tembikai. Pencuci mulut yang cantik, sejuk dan menyegarkan. Di dalam periuk, masukkan agar-agar, air, gula batu dan daun pandan. Masak hingga larut. Gula batu ni akan buat puding kita jadi lebih berkilat. Bukan je berkilat, bau pun lebih wangi. Maklumlah guna daun pandan kan? Bila dah sebati, asalkan kepada 3 bahagian. Untuk lapisan merah, masukkan sirap ros dan gaul sebati. Kemudian, tambahkan biji selasih yang telah kita rendam. Kacau rata dan tuangkan ke dalam acuan. Biarkan sedikit keras. Letak pada suhu bilik je. Seterusnya, untuk lapisan putih, saya campurkan dengan sedikit susu pekat manis. Kacau rata. Cucuk lapisan pertama dengan garfu supaya lapisan melekat cantik. Kemudian, tuangkan lapisan putih perlahan-lahan. Kita biarkan keras sekejap. Untuk lapisan hijau, tambahkan pewarna hijau. Kacau rata dan tuang di atas lapisan putih. Jangan lupa cucuk dulu supaya melekat cantik. Sejukkan di dalam peti sejuk sampai betul-betul keras. Dan dah siap puding tembikai kita. Lembut, manis dan menyelerakan. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.